Sekiranya kita perhatikan laman page utama packagefotografi.wordpress.com, kita akan dapati menu galeri live kami berada pada paras yang sama dengan hubungi kami. Terdapat beberapa cara untuk menyusun menu kita di dalam WordPress, iaitu dengan cara membuat menu yang dinamik. Sebagai contoh, kita boleh edit galeri live kami dan seterusnya kita boleh setkan parent sebagai hubungi kami. Sekiranya kita lihat muka hadapan, right click dan reload. Seperti yang ada perhatian, galeri live kami kini telah pun berada di bawah hubungi kami. Seterusnya, sekiranya kita membina satu lagi page baru, sebagai contoh, kita akan membina page cawangan antarabangsa. Di sini anda akan memperolehi maklumat tentang cawangan syarikat kami di London, Dubai dan Singapura. Sebagai contoh, sekiranya kita lihat, kita telah pun membuatkan cawangan antarabangsa berada pada paras yang sama. Apa kata kita tukarkan dahulu, letakkan cawangan antarabangsa, kita boleh letakkan di bawah galeri live kami, ataupun kita boleh letakkan di bawah hubungi kami. Update, reload. Seperti yang kita nyatakan, cawangan antarabangsa akan berada di bawah hubungi kami. Dan kita akan membuat dua lagi menu, galeri foto. Di sini ada galeri foto. Update, publish. Okey, sekiranya anda perhatikan di sini pada menu ini, rumah, galeri foto dan hubungi kami. Sekiranya anda mahu, anda juga boleh menyusun order. Seperti contoh di sini, saya akan menetapkan nilai 10 untuk galeri foto, dan apabila kita lihat kembali, kita boleh menyusun kedudukan pages dengan menggunakan senarai order. Bagaimanapun, ada cara lain yang lebih baik untuk mengurus menu. Cuma saya sekadar ingin menunjukkan bagaimana susunan atau stack pada page berfungsi.